Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha barisan juri, para penilai dan hadirin sekalian, kami dari kumpulan Sufi Pikal bentangkan inovasi kami yang bertajuk PPIB Booking Sistem Tempahan Digital PPIB. Berikut merupakan ringkasan eksekutif. Inovasi ini dalam kategori inovasi di bidang inovasi penyampaian perkhidmatan yang bertujuan meningkatkan kecekapan, ketulusan dan profesionalisme dalam pengurusan ruang jabatan kami. Kumpulan Sufi ditubuhkan pada Jun 2025 dengan sokongan penuh pihak pengurusan PPIB kami. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan Sufi. Slogan kata kami, Sufi membawa makna sabar dan usaha inspirasi. Hadirin sekalian, projek ini amat signifikan kerana ia menjadi penggunaan ruang di PPIB KAL, iaitu tiada sistem atau rekod penggunaan yang jelas dan bersistematik. PPIB Bookings diwujudkan bagi menggantikan sistem sedia ada dengan sistem digital yang lebih efisien, selaras dengan piagam pelanggan dalam pengurusan ruang dan fasiliti. Projek ini seiring dengan dasar dan agenda utama Plan Strategik UMS 2023 hingga 2027, khususnya KRA 7 Transformasi Digital dan KRA 9 Kampus Hijau. Kedua, Dasar Malaysia Madani Daya Cipta. Ketiga, memenuhi matlamat pembangunan MAM4, SDG 9 dan SDG 12. Dengan ini, PPIB Bookings bukan sekadar inovasi jabatan tetapi menyumbang kepada hala tuju strategik universiti dan negara. Projek ini dipilih berdasarkan prinsip SMART,
Spesifik, bangunkan sistem digital tempahan ruang, measurable, kurangkan masa kelulusan dari 5 hari kepada 1 hari, achievable, menggunakan kepakaran dalaman dan sokongan ICT UMS SKAL, relevant, menyokong transformasi digital UMS, dan time bound, siap dalam masa 6 bulan. Slide ini menerangkan sasaran outcome dan sasaran impak yang kami ingin capai. Ini akan diterangkan dalam keberhasilan projek dan pembuktian kemudian. Permasalahan utama kami ialah proses tebahan manual dan tidak sistematik. Sebelum ini, menggunakan kaedah menulis di papan putih dan kemudian buku tempat ruang PPIB KAL. Kami menggunakan 2 kaedah untuk menganalisis punca masalah, iaitu carta Pareto dan 5W1H. Oleh itu, kami tawarkan satu bentuk inovasi digital yang dinamakan PPIB Bookings, iaitu sebuah sistem tempahan ruang yang efisien, mudah diakses dan mesra pengguna. Projek pertama iaitu fasa pembangunan borang. Melalui 4 fasa ini, fasa pertama ialah fasa ini melibatkan pembangunan borang tempahan menggunakan Microsoft Booking. Fasa kedua pula ialah fasa pembangunan laman sesawang PPIB Bookings menggunakan Google Site. Fasa ketiga adalah fasa pengujian di mana borang diuji dalam kalangan ahli untuk memastikan fungsi berjalan lancar. Dan fasa terakhir adalah fasa pelancaran rasmi borang kepada staf PPIB KAL. Penemuan kumpulan inovasi ini telah mendapat kelulusan sepenuhnya dari pihak pengurusan UMS SKAL dan mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak S Digital untuk penambahbaikan dan pengembangan projek ini pada masa hadapan. Projek ini dijalankan mengikut carta perbatuan selama 10 bulan yang bermula dari Disember 2024 hingga November 2025. Untuk projek ini, kami menggunakan sumber sedia ada, iaitu pertama, Microsoft Bookings yang sedia ada dalam sistem Microsoft 365 yang disediakan oleh pihak UMS. Ini menjadikan kos yang digunakan adalah sangat minimum. Kedua, menggunakan Google Site untuk buka hadapan PPIB Bookings. Slide ini memperincikan 5 langkah utama dalam fasa pengujian dan pelancaran sistem PPIB Bookings. Pertama, pembangunan awal sistem. Kedua, pengujian dalaman oleh pasukan projek. Ketiga, mengemas kini sistem berdasarkan maklum balas simulasi. Keempat, pelaksanaan rasmi kepada pengguna sasaran. Dan yang kelima, mengumpul maklum balas selepas pelancaran untuk penambahbaikan berterusan. Secara keseluruhannya, semua percaya oleh pelaksanaan sistem PPIB Bookings. Hasil pelaksanaan menunjukkan sistem atas talian berfungsi sepenuhnya. Aplikasi PPIB Bookings yang sistematik dapat memudahkan akses kepada pengguna untuk mempertempahan atas talian. Accountability pegawai meningkat. Pegawai menerima notifikasi automatik mewujudkan jejak kelulusan yang telus. Kelulusan tepat. Masa kelulusan berjaya dipercepatkan daripada 5 hari kepada 24 jam. Dan laporan lebih sistematik dan disimpan secara sistematik. Penjimakan kos operasi, penggunaan e-borang dan form yang menyumbang setiap akan berkesan, tetapi ini transformasi sistem yang makan masa dan meningkat pengurang responden berpuas hati dan bersetuju. Sistem ini mudah, cepat dan telus. Pelaksanaan projek ini telah membawa 4 impak tambahan yang tidak dijangka di luar sasaran asal. Pertama, proses penyerahan dan penerimaan kunci ruang PPIB KAL menjadi lebih teratur dan efisien. Kedua, sistem aset dan lebih sistematik. Ketiga, pengguna kini boleh melihat keadaan sebenar ruang melalui gambar digital dalam sistem, memudahkan pemilihan.
Terdapat peningkatan dalam kemahiran digital kaki tangan PPIB. Sistem PPIB Bookings mempunyai potensi 100% untuk dikembangkan melalui dua cara. Pertama, penyeragaman proses menjadi SOP rasmi bagi tempahan ruang dan disebar luas kepada sektor UMSKAL dan pengguna luar. Kedua, boleh direplikasi kepada sektor UMSKAL yang masih menggunakan borang biasa dan berpotensi untuk institusi luar sebagai sistem pengurusan tempahan yang efisien. Slide kesimpulan ini menegaskan 3 poin utama kejayaan projek PPIB Bookings. Projek ini berjaya menyelesaikan isu tempahan melalui pengenalan sistem digital yang lebih efisien dan sistematik. Ia secara langsung telah meningkatkan kecekapan kerja dan pengurusan di PPIB Kami. Projek ini menjadi bukti inovasi kecil mampu membawa transformasi besar dalam organisasi. Di sebelah kiri dipaparkan kod QR untuk borang tempahan ruang PPIB Kami melalui sistem PPIB Bookings. Hadirin dijemput untuk mengimbas kod QR kini. Mari kita tonton video penggunaan PPIB Bookings. Ada presentation belajar dekat Facebook. Macam mana? Dia nak tempat? Saya pula nak tempat Malaysia kan? Oh, tempatkan luar. Saya nak betul. Sekarang kita boleh tempat online melalui PPIB Bookings. Dia akan tunjuk caranya. Okey. Dapat pertama, bebas kod QR ini untuk mengakses orang tempahan PPIB Bookings. Seterusnya, anda akan dibawa ke laman PPIB Bookings. Di sini anda boleh melihat senarai ruang yang tersedia dan memilih ruang yang paling sesuai dengan keperluan dan tujuan penggunaan anda. Langkah kedua, pada bahagian ini anda akan dikendaki menetapkan borang. Pilih ruang yang anda ingin tempat, contohnya bilik mesyuarat atau bilik kapura atau bilik kaya. Seterusnya, pilih tarikh dan masa yang anda ingin menggunakan ruang tersebut. Isikan nama penuh, alamat email dan nombor telefon anda dengan tepat. Tulis tujuan penggunaan di ruangan yang disediakan. Kemudian, pastikan anda tandakan di kotak persetujuan sebagai tanda anda bersetuju dengan syarat yang ditetapkan. Akhir sekali, klik butang book untuk menghantar tempahan anda. Tempahan anda akan disemak dan email pengesahan kelulusan tempahan ruang akan dihantar selepas itu. Anda juga tidak perlu risau. Keistimewaan PPIB Bookings ini ialah sistem ini mampu mengelakkan pilihan tempahan dengan pengguna yang baik. Sebaik sahaja tempahan dibuat, suatu masa tersebut tidak lagi dipaparkan dalam borang tempahan. Sekaligus memastikan hanya masa yang masih tersedia boleh dipilih oleh pengguna yang lain. Langkah ketiga, sila memberikan selesai kelulusan tempahan dalam tempoh 24 jam. Email tersebut akan melalui konfirmasi untuk kotak kunci yang terletak di pintu ruang. Kemudian membuka foto tersebut untuk mengambil kunci bagi akses ke ruang yang berada di bawah. Tidak guna. Okey, saya dah dapat. Saya ada dengan tempat nanti. Ya, terima kasih. Sudah habis? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, bersama sekali Syabas dan Tania, UMSKAL jauh datang dari Labuan. Naik fly ke naik ferry? Naik ferry. Why? Kenapa tidak naik fly? Kenapa? Tidak daripada Poncina. Ada tu budget. Okey, Tania untuk penghasilan projek ini sistem tempahan, right? Okay, memudahkan kita untuk menempah bilik. Di UMS kan ada berapa bilik guna sama yang kita guna sistem ini? Projek untuk projek kami ini di PPIB di tingkat Padang dan juga tingkat satu lagi. Kalau ikutkan ada 3 bilik. Sebenarnya hanya 1 bilik di PPIB dan kami mudahkan tempahan ini apabila telah bertambah 3 bilik. Siapa pengguna bilik ini? Selalunya bilik ini akan digunakan oleh staf akademik dan juga staf non-akademik. Tapi dalam masa yang sama, ahli-ahli dan juga staf UMSKAL lain turut boleh menempah untuk menggunakan bilik. Okey.
Dengan adanya sistem ini memudahkan kita untuk menempah bilik. Tidak perlu lagi datang, isi borang, isi buku dan sebagainya. Kita berbalik kepada konsep HPKIK, itu mencari keuntungan. So bila kita mencari keuntungan, ada produk yang kita mau jual. Dalam projek ini mana satu benda yang kita mau jual? Berbanding dengan penjualan, kami lebih kepada pembelajaran cara penggunaan membuat sistem ini. Jadi kami bercadang untuk menyebar luas lagi kepada jabatan-jabatan lain untuk menggunakan sistem ini, terutamanya di luar UMS. Jadi bila kami buat kelas tentang pembinaan projek ini, jadi ataupun penggunaan Microsoft Booking, jadi mungkin kami boleh kenakan iuran lah untuk pembelajaran. Tiada yang dijual. Kami tidak mahu, sebab dia lebih kepada sistem penambahbaikan organisasi. Cuma nak menjualkan Microsoft ya. Okey, tanya untuk ini. Okey, saya tertarik dengan kamu punya way forward. Way forward kamu di sini atau dalam borang adalah dokumentasi rancangan masa hadapan. Boleh direplikasi kepada sektor lain yang masih menggunakan Google Form atau Microsoft Form biasa, kemudian berpotensi direplikasi ke institusi luar sebagai sistem pengurusan tempahan ruang. Okay. Soalan saya, apakah wow factor projek ini untuk memujuk agensi orang lain menggunakan pakai projek inovasi kamu? Apa wow factornya? Saya jawab berdasarkan apa yang kita orang dah lakukan nanti. So saya rasa wow factor ni kalau yang di first one yang Google dan Microsoft Form tu, kelebihan dia tadi kalau puan saksikan, dia sebenarnya automatically dia akan masa tu dia akan block terus untuk pengguna seterusnya. Tapi kita takkan boleh buat macam tu dekat Google Form dengan Microsoft Form. Kita still kena tengok orang lain punya ada ke tak. Okey, kita tempah ikut dia orang lain tak guna pada waktu tu. Yang ni memang automatically tak boleh dah. Next pengguna memang terus buat masa tersebut dalam sistem tu. Bagi saya, sebab sebelum ni kita pernah try dengan cara Google Form dan kita still lagi ada masalah tinggian tu. Bila dia tak automatically block lah dia time yang kita nak. Itu wow factor dia lah. Saya nak buat masa ni. Alright, okay. Kemudian pada borang impak, kos penjimatan selepas membangunkan sistem 3,000. Dari mana ini 3,000 datang? Apa yang tinggi? Dalam borang impak, kos penjimatan selepas membangunkan sistem paling atas dia ada 3,000. Dari mana ini 3,000 datang? Adakah sebarang kajian pasaran telah dilaksanakan perbandingan harga untuk mendapatkan amount 3,000 ini? Terima kasih Puan atas soalan tersebut. Sebenarnya amount 3,000 itu memang kita buat survey kepada yang membina laman web ataupun laman digital. Kalau kita menggunakan khidmat luar, ya biasanya kadarnya ada dinyatakan ke dalam slide kamu yang kamu ada buat kajian pasaran itu ditambahkan. Ya, rasa tidak ada, tapi kalau kita ada buat kajian kepada ada beberapa syarikat lah, sama ada freelance ataupun yang agensi yang profesional. Jadi bila begitu, dia kena masuk dalam presentation. Sebab kalau tidak macam dari mana ni? Tapi ialah bila event begitu kita tahu lah memang ada buat, cuma tiada pembuktian pada dokumentasi. Okey? Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih. Seterusnya daripada pasukan FST Titans dengan nama Projek Eco Iris.